Baik, kita berpindah kepada al-fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, qauluhu ta'ala aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Baik, ayat ini menunjukkan waktu solat 5 waktu. Waktu solat yang 5 bermula yang waktu solat aqimis salat liduluki syamsi, bermula berdiri ke solat ketika matahari sudah condong, sudah zawal, sudah orang panggil sudah condong ke barat, gelincir matahari. Maka kata di para ulama, zuhur adalah merupakan solat yang pertama untuk hari ini. Hari ini hari Rabu, maka solat pertama hari ini zuhur. Subuh tadi melengkapkan yang semalam. Subuh tadi melengkap dengan yang semalam. Itu satu. Dan ini ayat ini juga dalil wadih ala ta'alluqi wujubi salat bi awwalil waqti. Jadi solat tu bila masuk waktu wajiblah kita solat. Kalau belum masuk waktu tak wajib lagi. Orang tak kata dia ni mati tak payah zuhur, padahal waktu baru pukul 1 dah. Masuk waktu tak solat, tunggu sampai habis waktu tak solat, barulah dikira dia waktu muwassa'. Baik. Dan solat subuh disebut khas sebab dia punya keistimewaan yang tersendiri, kerana dia disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Tadi saya sudah baca hadis tentang malaikat. Ingat, Allahu Akbar. Dan disebut wa Qur'an al-fajri, bacaan Quran, fihi annal qira'ata fi salat ruknun. Baca Al-Fatihah dalam solat itu rukun. Li'anna al-ibadata iza sumiyat bi ba'di azzaliha. Ibadat ni kalau kita ambil sebahagian daripada juzuk dia, kan ibadat ni, semaya ni ada qiyam, ada qira'ah, maka dia termasuk dalam rukun yang mesti dilakukan. Ini jelaslah kepada kita bahawa solat adalah merupakan perkara yang besar di dalam hidup kita. Ayat ini menjadi tanda kepada apa? Kepada waktu solat dan waktu syarat sah solat. Tak masuk waktu membayar zuhur dah? No, tak jadi. Sudah masuk waktu, wajiblah kita kena solat. Ingatlah dua perkara itu sinonim dua tu. Sinonim dua tu. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Allah Ta'ala sebut wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Membaca solatlah subuh, kerana solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Solat 4 lagi tadi dia tak sebut Quran, solat subuh je disebut Quran. Lish? Kata ulama, fihi masyru'iyatu italati qira'atil Quran fi salatil fajri. Disunatkan, disyariatkan baca panjang solat subuh. Kena baca panjang. Pak kita ni tak apa nak jadi panjang, sebab yang pertama imam dia tak hafal Quran. Kalau dia hafal Quran pun orang belakang tak faham Quran. Terbaik kita panjang, terlena pula kat belakang. Sakit lutut macam-macam. Jadi kita ambil yang sederhana lah. Sederhana, tak sudut panjang sangat, panjang setakat mana yang kemampuan kita. Alhamdulillah. Jadi dipanggil menunjukkan kepada Quran Fajar ni kena baca panjang, baca jahar, baca kuat didengari, kerana dia disaksi oleh malaikat malam dengan malaikat siang. Jadi para ulama al-fuqaha mengatakan annas sunnata, yang sunatnya solat fajar ni kena panjang daripada solat yang lain. Yang kedua, fihi, ayat ini fadilatu salatil fajri, menunjukkan bahawa kelebihannya solat fajar. Tadi ana sebut dah, kalau maya sunat fajar pun rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Semaya sunat fajar lebih baik dunia dan isi kandungan. Lagu mana dengan solat fajar itu sendiri tentulah lebih besar, lebih baik, lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi marilah kita para jemaah sekalian sentiasa solat subuh berjamaah, sebab satu lagi kelebihan Nabi kata asqalu salati alal munafik, solat yang berat untuk dilakukan oleh munafik di masjid, solat isya dengan subuh.
Jadi siapa yang boleh solat Isya berjamaah, dia boleh solat subuh berjamaah, orang ni insya-Allah bebas daripada sifat munafik. Munafik tak mari masa ni. Yang pertama. Yang kedua, solat subuh dengan fajar, solat Isya dengan subuh, itu dipanggil solat kapit. Siapa dia solat subuh berjamaah, seolah-olah dia berdiri separuh malam. Siapa dia solat Isya berjamaah, dia diri separuh malam, maka kita jadi kembar dua tu. Jadi kita dapat pahala qiyamul lail. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada mencari yang ketiga. Yang ketiga, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqam mahmuda. Allah Taala perintahkan Nabi supaya solat tahajud. Tahajud ini menjadi wajib bagi Nabi SAW, sunat bagi umat. Sunat bagi umat. Maka kita yang ada kemampuan, bangunlah. Tak usahlah duduk berat kepala, tak usahlah duduk berat berat tubuh nak tinggal tilam, sebab waktu ini waktu besar pahala. Para ulama dalam hadis Nabi kata, solat qiyamul lail ni da'bus salihin qablakum. Solat malam ni menjadi, orang panggil satu sifat kepada orang-orang yang soleh zaman dulu. Nabi, para sahabat, orang-orang yang soleh dulu dan sekarang tak tinggal qiyamul lail. Kena bangun lah, jangan tak bangun. Maka kita jadikan budaya kita ni. Dalam ayat ni Tuhan kata, asa an yab'athaka rabbuka maqam mahmuda. Mungkin solat malam banyak, Nabi berdiri sampai bekak kaki untuk mendapat kuasa syafaat di akhirat esok, maqaman mahmuda. Jadi tadi kita sebut dah, kalau kata Tuhan kata asa, maka wajib tetap dia akan beri. Jadi itu yang ketiga. Dan bagi kita umat pulaknya, Allah Ta'ala sebut je, inna sanulqi alaika qawlan thaqila ya ayyuhal muzammil. Orang selimut mu kena bangun tahajud, sebab Tuhan nak beri pada kamu kerja yang berat. Maka kata di para ulama, orang yang nak jadi pendakwah kena tahajud, sebab dakwah ni kerja dia berat. Tahajud seolah kita cas bateri. Lalu ni banyak kereta elektrik ni. Kalau salahnya tak cukup elektrik, mati tengah bukit lah dia. Nak gimana? Maka qiyamul lail yujibu uluwad darajat fil jannah. Siapa dia diri solat malam, maka orang ni orang yang akan tinggi darjatnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi solat malam ini solat ke arah maqamul mahmud. Solat malam bagi kita pendakwah untuk mendapat kekuatan jiwa berdakwah dan untuk mencari lorong jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Faedah yang keempat, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluar aku daripada tempat keluar yang benar. Jadi para ulama telah mengumpulkan ayat sidqin, qadama sidqin. Tengok, banyak dalam surah Yunus ayat 2, qadama sidqin. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84, lisanas sidqi, lisanas sidqi, qadamas sidqi. Maaf, surah Yunus ayat 2, qadamas sidqi. Surah Asy-Syu'ara ayat 84, lisanas sidqi. Surah Al-Qamar ayat 55, maq'adis sidqi, tempat duduk yang benar. Jadi kata di para ulama, fa haqiqatus sidqi fi hadhil asya', hakikat benar dalam perkara ini, wal haqqus sabit, iaitulah apabila kita duduk atas landasan yang benar, kita sentiasa berhubung dengan Allah, kita melalui jalan yang sampai kepada Allah dengan perkataan kita, dengan ibadat kita, dengan perbuatan kita, maka kita akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita minta jalan keluar yang benar, jalan masuk yang benar. Ini adalah merupakan doa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi dia, supaya berdoa dan umat dia juga semasa berdoa minta keluar masuk kita hidup kita ni semuanya yang benar. Minta keluar masuk kita ni semuanya benar, termasuklah perkataan kita. Kita nak masuk telinga kita, dia benar. Nak keluar mulut kita, keluar yang benar. Apa benda lagi dah. Jadi makan minum kita pun jangan masuk. Nak masuk mulut kita, masuk yang halal.
nak keluar juga biarlah keluar dengan cara yang halal, jangan masuk buruk. Wallahu alam. Itu di antara doa yang kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi juga minta waj'alli min ladunka sultanan nasira, aku nak minta hujah yang mantap untuk berlawan dengan puak kafir. Nak minta kuasa yang kuat untuk apa? Kuasa untuk apa? Untuk nak melaksanakan syariat, dan minta kuasa syafaat di akhirat untuk menyelesaikan masalah umat. Kita mengatakan sallallahu alaihi ya Nabi Allah. Allah Taala lah selawat banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana prihatin dia dengan kita dan umatnya. Kita dan umatnya. Baiklah. Yang terakhir, wa qul jahal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran, yang batil hilang. Bila hidupnya sunnah, yang bid'ah tercabut. Jadi kita dua ya. Kalau batil kuat, hilang dia punya kebenaran. Bid'ah kuat, sunnahnya mati. Jadi kita kena buat. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya sentiasa bekerja untuk mencari yang benar, jangan ikut yang salah. Ramai tak semestinya betul, sedikit tak semestinya salah. Jadi kita kena ingat molek, ramai tak semestinya betul. Maka ayat ini istihbab kita baca ketika ingkarul munkar. Contohnya kita pergi sini ada rumah pelacuran, rumah tempat orang berjudi, kita pergi berutuh rumah tu, ja'al haqq wa zahaqal batil, boleh kita kata gitu. Sebab dalilnya Nabi SAW ketika masuk Mekah, di tangan dia ada kayu, ranting kayu ya, di sekeliling Kaabah ada 360 ketul berhala. Nabi kita cocok berhala, Nabi kata ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran, batil hilang, terbalik kuai habis dia punya berhala. Dan juga Nabi baca ayat lain lagi, tulis ayat dia surah Sabah ayat 49, ja'al haqq wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Jadi ini dua ayat yang kita boleh baca. Maka alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, Islam menang, kekuatan kita dapat laksanakan Islam di atas dunia ini. Sekarang ini Islam bukan lemah, umat Islam itu lemah. Punca kelemahan kita balas sama sendiri. Inilah punca kelemahan. Ada setengah orang ni pagi petang siang malam duk kelahi sama dia, musuh nak lawan semua tak ingat. Ini masalah kita. Jadi jangan duk kelahi lah sama kita. Jom kita satukan wahdatul ummah untuk menentang apa-apa saja dari kalangan orang-orang yang bukan Islam dengan agenda-agenda dia, walaupun mereka menggunakan proksi berselindung di sebalik muka-muka anak orang Islam. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan untuk umat ini. Amin ya rabbal alamin.